Okey. Sebab jenazah bersih ni senang. Kalau yang jenis berbau, kita kena buat air sabun. Ambil sabun, buat air sabun, jiruh dengan air sabun supaya bau tu kita dapat kawal dengan buat bau sabun. Kadang nanti tuan tak mampu nak bernafas, saya bimbang muntah kat tempat mandi. Hak tu nak kena elak. Sebab bau ni saya tanya, kenapa? Boleh tahan? Boleh tahan. Sebenarnya saya tak boleh tahan. Sebab bau. Sebab ingat mayat manusia ni yang paling kuat bau di dunia. Okey. Oh, mandi betul. Bangun sampai ni. Oh, lemah. Dah kita tak cium muka. Lagi orang. Mandi tak pagi ni? I see. Okey. Saya tak bersih muka kan?